Hak umur 30, berapa Ramadan dah Allah bagi? 20 dah. Orang dulu puasa daripada umur 8 tahun, 9 tahun. Sama tak tuan-tuan? Saya cakap hak keluarga kami lah. Saya rasa sama. Kena puasa. Darjah 1, darjah 2 dah kena puasa dulu. Maka kita umur 30 dah 20 kali Ramadan. Nabi 9 saja Allah bagi peluang. Yang umur 40 lagi sakan ustaz, lagi sakan. 30 kali Ramadan Allah bagi. 30 kali Lailatul Qadar. Banyak kalinya terlepas kita ni. Hak malam ni umur 50 dah 40 kali Allah bagi peluang duduk dalam Ramadan. Ni baru sedang ni. Ni saya sebut ni baru perasan. Dah sungguh. Sebab tiap-tiap kali mai Ramadan macam ni lah. Mai Ramadan habis, sedang-sedang raya.